Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama Ustaz Hisham. Okey, Ustaz Hisham. Kita nak tanya beberapa soalan berkaitan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ni penting tak? Penting. Macam saya suka bahasa. Saya suka bahasa Melayu, suka bahasa Arab dan saya suka banyak bahasa. Kenapa bahasa Arab tu penting? Ustaz guna tak untuk kehidupan seharian? Kehidupan, kita memang selalu dalam bahasa Arab. Saya suka dalam bahasa Arab. Saya beli kitab. Jadi kitab-kitab tu bahasa Arab. Jadi sentiasa merangsang saya untuk memperbaiki bahasa Arab saya. Lepas tu anak-anak pun dia tengok keadaan tu, dia teruja untuk belajar bahasa Arab. Soalan last sekali, apa nasihat Ustaz untuk orang yang nak teruskan belajar bahasa Arab? Bila kita duduk dalam majlis macam ni, kita akan rasa kita miskin. Miskin bahasa. Betul. Maknanya kita macam secara indirect kita termotivasi nak memperbaiki lagi bahasa Arab. Jadi kalau tadi apa soalan? Nasihat untuk diri saya sendiri, jangan putus asa sampai mati pertama. Lepas tu bahasa Arab ni dia bahasa yang unik, dia takkan pernah habis pada saya lah. Lepas tu saya jumpa budak-budak belajar bahasa Arab ni, saya sentiasa kagum. Dengan siapa saja yang belajar bahasa Arab, saya sentiasa kagum.